Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So untuk video kali ini kami tengah glamping di Sedim Riverside Resort. Kami sekarang ni ada di rumah kayu lah, Villa Seroja. Okay, so sekejap lagi kami akan buat jalan-jalan tour. So jom. Apa dia? Tak apa. Baik ni kat. Sama orang makan juga kalau dia nak record. Okay. Nak room tour dulu. Okay. Rumah kayu ya. Ada sampai atas tadi, tapi jap, minta rasa nak naik nak tengok sampai atas tapi tak rasa nak naik. Okay, so ni dapur. Lepas tu ni toilet kot. Ada orang? Kak Ida. Tahu apa? Dia takut nak naik, so jom kita review kat atas pula. Let's go. Siapa dia tak? Dia macam tu. Aku punya dia kat motor. Ni apa dia? Ha? Oh, semua ni hak yang Mimi punya DJ. Oh. Kita review atas pula. Okay. Ni ada 4 tilam. Lepas tu dekat atas ni ada aircon guys. Ini yang paling penting. Papa. Weh! Aku tak perasan. Yalah tempat aircon kan. Okay. Ada 4 tilam kat sini. 6. 6? Ha. Kat sini pintu ni tak boleh buka kan. Lepas tu kita ada loteng. Di sini boleh nampak view. View bumbung sebelah. Okay, dan kat sini boleh turun balik untuk ke bawah. Okay, so sekarang kita nak pergi jalan-jalan, tengok-tengok kawasan. Sebab kita pun tak lama je, semalam je kita nak duduk sini. Ni pun cuaca pun sat hujan, sat panas. Okay, so macam sini ada berapa? 6. Berapa banyak kot lah dia punya villa dia, tahu tak? Starting harga 600. Nak kami duduk ni 650. Kamu tahu kan bila rumah kayu ni rasa macam balik kampung, tak? Dia campsite pun ada jugalah. Okay, untuk lelaki mereka akan duduk dekat teratai. Teratai tu belah mana tak tahu. Tak apa, kita jalan-jalan dulu. Tapi yang dia tu lah kotor sikit lah sebab semalam kan hujan. Okay, so kalau nak ikutkan lagi satu lagi, yang ni lah teratai ni kami sewa. Hak ni geng ni lelaki lah akan duduk kat sini.
memang betul-betul mereka akan tidur dengar bunyi air sungai malam ni. Lepas tu dekat sini ada juga macam dom ni. Dom ni Handi tak silap dalam 200 lebih je kot semalam. Ada 2 je. Cuma hak ni tak tahulah tandas guna hak mana. Tandas tu sini tak ada kan? Tak ada. Tak tahulah. So kita nak try pergi belah sana tengok. Tengok apa yang ada. Buat apa? Oh ada kot tau apa photoshoot. Wedding photoshoot. Ni ada apa weh? Ni apa? Sekadar tak tahu lah. Flying fox lah. Weh, flying fox. Ni. Ada juga outdoor activity. Tak ada apa kot. Belakang tu just dewan je. Okay, dah. Begitu je. Macam tak percaya kali ni kami akan bersama sekali. Sama sekali, mungkin kali terakhir. Sebab Siapa? waktu tu nak kena. Sebab waktu akan berpindah ke Aduh. baru, cawangan baru. Tak lah, tapi gaji still dinak juga untuk kelab MRC ni. Cuma itulah, tak tahulah bila dah ada suami ni nanti dia itulah banyak permission. Banyak permission nak kena apply. Harap dia pun bagilah. Dia tengok dengan syarat dia main go. Boleh. Dia jadi honeymoon tu. Itulah nanti kita angkut lah dia. Syok ni. Dia ada 2 tempat tau. Hak ni Vistana. Hak lagi satu first masa apa jalan depan sikit tu atau Cabana. Hak tu dia management yang sama lah, tak silap. Tapi kat sana dia ada macam apa rumah segitiga apa tu kan. Menarik dah juga. Cuma yang ni kami tengok apa untuk kan kami main ramai kan. Pilih yang ni lah. Bersesuaian lah dengan perempuan ni nak dekat perempuan 8 orang. Okay. Aduh nyamuk pun ada. Line you mobile memang tak ada kat sini. Nak pergi kat depan tu ke? Tak. So saya mungkin agak boring sedikit lah sebab kita tak ada line. Okay, lepas tu dekat tepi kami ni siap ada swimming pool lagi. Okay. Tapi saya tak boleh mandi ya. Sebab saya tak dapat kebenaran untuk mandi. Wow. Ready dah? Okay, so kami dua dah selesai mandi. Kami just nak ni lah, dia punya water pressure dia sangatlah best. Sejuk yang rasa macam tak mau keluar.
Kan? Nasib ramai je. So sekarang ni mereka akan berebut. Kami dah ready, dah siap. Mereka kena berebut. Mereka kena berebut lah. Tu je. Cuma yang tak syok dia, toilet dia ada lebih tau tak? Tapi dia under maintenance. Belah tu pun sama, under maintenance kot. Tak tahulah. Dia macam, kadang-kadang kami macam terfikir, adakah 650 ni berbaloi bagi hang? Untuk tilam tu tak boleh dah. Tilam ni satu. Bilik satu je. Bilik satu je. So Malam mungkin sejuk tapi siang panas. Atas ada aircon. Tapi walaupun pasang 16 dia panas. ya, lagi satu, kalau perasan dia macam ada rongga-rongga. Bukan yang rongga, mengapa nak sana? Dia Lubang kayu ni. Lubang kayu atas ni. Oning Oning tu. Aku pun tak tahu. Kalau bata tahu bata bunga. Dia macam ada bunga-bunga ni, dia macam terlalu besar sangat. Kalau ada jaring ke apa ke, at least nyamuk tu lah tau. Nyamuk sini besar-besar. Aku dah kena banyak kali tadi. So tu je kot update setakat pukul apa lah ni. Okay, so kita move to malam ni pula aktiviti, iaitu masak odeng saja. Yang tu je pagi sampai ke malam makan. Ya, aktiviti kita makan je. Tapi kalau hampa macam malas nak bawa makanan, hampa pergi je dekat kafe. Tapi kafe tu dia tutup pukul 5 petang. So hampa boleh lah order awal-awal siap makan malam tu. Kami makan apa tadi? Mi goreng basah, sedap dan banyak. Ya, sedap. Okey lah. Tak tahu lah RM1 kan sebab bos belanja kan. Macam tak apalah. So bye. Shoo. Ada. Dah pamit. Dah. Ni tambah sikit je. Nanya. Ha? Tak. Okay, hampa nak end of vlog glamping untuk kali ni. So kita akan jumpa untuk next video akan datang. Bye.